รือต่อที่ประชุมเกี่ยวข้องกับปัญหาพี่น้องประชาชนมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ที่ต้องใช้บริการรถไฟสายใต้ซึ่งใช้เวลาเดินทางอันยาวนานแต่ยังขาดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการประกอบศาสนกิจตามเวลาที่กำหนดการจัดให้มีโบกี้ละหมาดหรือพื้นที่เฉพาะสำหรับการละหมาดบนขบวนรถไฟจึงไม่ใช่เพียงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเท่านั้นหากยังเป็นการสะท้อนถึงการเคารพสิทธิเสรีภาพทางศาสนาอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนอีกทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในฐานะสังคมพหุวัฒนธรรมที่ให้เกียรติและเคารพในความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมดังนั้นผมอยากให้รัฐบาลและการรถไฟแห่งประเทศไทยและกระทรวงคมนาคมพิจารณาจัดทำโบกี้ละหมาดนำร่องในขบวนรถไฟที่ให้ผู้โดยสารหนาแน่นพร้อมทั้งประเมินผลโครงการเพื่อขยายผลในอนาคตเพื่อให้ประชาชนมุสลิมสะดวกและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นระหว่างการเดินทางด้วยรถไฟ Demikian tu saat ini adalah suara wakil rakyat Sahib Muhammad Al-Idrus yang mana beliau telah bincang di dalam parlimen ataupun di dalam Sabha pada tanggal 8 Tuklakum 2568 yang telah lepas baru ni adik kakak kalau tak silap lah. Pada ketika tu beliau duduk di bawah parti Pracacat. Maka pada masa sekarang ni beliau telah pindah pergi kepada parti Phumchai Thai Dah adik kakak. Jadi mengikut perasaan Amo sebagai merupakan salah satu seorang rakyat yang selalu tupai kereta api, naik kereta api adik kakak. Kita mujur benar. Setelah mana kita pun duk ingat fikir seumur dah kata bila kata wakil rakyat orang berkuasa nak show di dalam parlimen supaya we ada tempat semaya di atas kereta api. Kerana kalau naik kereta api kelas 2, kelas 3 gapo ni kelas 2, kelas 1 tu tak berapa nak bosan mana situ tu nak semaya mudah sikit. Kalau kelas 3 ni gak, dia orang ramai ni gak adik kakak sumak nak jenguk nak jalan lagi pun berasa tak ada, tak boleh nak gerak adik kakak dia dah. Tiba-tibanya wakil rakyat telah sebut perkara tu saat ni di dalam parlimen, kita berasa mujur benar. Duk dengar lama dah semenjak amo kecil hingga sampai ke besar ni amo tak pernah dengar kata wakil rakyat show tu saat ni di dalam parlimen. Tak tahulah kau ada kau tidak belum daripada ni cuba adik kakak komen mari, tetapi seingat-ingat amo tak pernah bunyi lagi. Tiba-tiba mai bunyi semacam tu saat ni berasa mujur benar adik kakak dia dah. Tiba-tiba adik kakak lepas pada tu dah pihak kerajaan zaman sekarang ni yang dipimpin oleh Encik Anutin Chan Virakun yang mana kemarin hari yang telah lepas pihak Encik Piphat Rachakit Prakan selaku Timbalan Perdana Menteri, beliau telah royak kata telah kerahwi kepada pihak kereta api cedek siap sedia tempat semaya kepada orang beragama Islam untuk sambut hari raya Aidil Adha di kakak dia. Jadi dia cedek tempat semaya tu saat ni di atas robok kereta api kelas 3 dari Bakok mari jalan, dari jalan lagi ke Bakok, dari Bakok mari golok lagi ke Bakok. Kawasan lain tak ada lagi lah, hanya ada di bahagian selatan kerana orang Islam ramai di kakak. Maka 2-3 perkara yang kita nak minta kerjasama daripada kita orang Islam semua. Yang pertama sekalinya adik kakak, setelah mana dia sedia tiada tempat semaya dahulu kepada kita, harap kita semua menunaikan semaya 5 waktu adik kakak. Boleh kita nak semaya dah 5 waktu adik kakak. Harap kita semaya lah. Jangan kita duk luput. Jangan kita duk putus. Lama ke awak tak semaya, awak tak hira, awak tak padu. Sia-sia dah buat kita adik kakak. Yang keduanya, harap kita jaga tempat semaya, jaga kebersihan molek adik kakak. Jangan duduk pewah, jangan duduk kokse, jangan duduk kurang coteng kokse adik kakak dia dah. Yang ketiganya adik kakak, harap kita jangan ambil tempat semaya sebagai tempat rehat, tempat duduk bagi kita. Tadi ada setengah lama ke duk ambil pergi jadi tempat tidur ko, lama ke ambil tempat semaya saat ni pergi tempat jadi tempat isap rokok ko, walaupun keadaan kereta api nak bersumak katuk setahu mana sekalipun adik kakak, harap kita jangan jadi tempat duduk ataupun tempat rehat, tempat tidur di atas di dalam bilik semaya tu saat ni adik kakak. Kerana lelah ni ke ada sebahagian
Orang asing ni setengah pada setengah mereka tak puas hati dengan kerajaan beri tempat semaya kepada orang beragama Islam, ada setengah pada setengah maki hamun dan sebagainya. Harap kita guna dengan secara baik dan harap kita guna ikut tujuan oleh pihak kereta api, oleh pihak kerajaan yang mana sedia tempat semaya kepada kita adik kakak dia deh. Inilah maklumat sikit sebanyak yang boleh kongsi siapa menyapa kepada adik kakak. Terima kasih kepada setiap pihak, setiap bahagian yang terlibat dengan ada bilik semaya di atas kereta api pada kali ini adik kakak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Jazakumullahu khairul jazaa. Kalau adik kakak nak buat bisnes, nak buat perniagaan dengan tak kena tubik peluh sangat adik kakak, baik kita buka kedainya basuh dari franchise Saksabai 24 Chubong adik kakak. Saksabai 24 Chubong ni dia ada banyak saiz. Saiz S, saiz L, saiz L plus dan sebagainya. Harga ni mengikut saiz adik kakak. Kita sekadar cedek tepat saja, lain pada tu dia cara wik kita belaka. Tak kira letak kelongon compik ke, pergi pasar nyeng ke, buat basah wik kita ke, bubuh geleng ke dan sebagainya, dia cara wik kita belaka-belaka adik kakak dia dah. Hari ni dia buka peluang kepada kita satu kampung, satu franchise hak dia, Saksabai 24 Chubong. Maklumat lebih lanjut segera berhubung mengikut nombor telefon di bawah selalu dah.